Soal nepotisme, bukannya semata-mata soal nepotisme tu kerana orang tahu apabila Presiden Perdana Menteri dan anaknya Timbalan Perdana Menteri itu akan membuka pintu kepada ampu dan bodek. Sebab itu orang tak suka nepotisme ni. Kita konak kok macam mana pun, maksudnya budaya dalam parti kita orang rasa kalaulah saya tak suka dan kurang setuju dengan Nurul Izzah pun, saya kena juga cium tangan kerana ayahnya Perdana Menteri. Orang lain tak berani sebutlah, aku sebut terus. Itu sebabnya kenapa di mana-mana dalam masyarakat mana pun, bila orang nampak anak beranak, orang akan mula rasa sebaiknya dihindarilah, janganlah. Kerana itu akan mengubah persepsi rakyat. Baik. Yang saya lagi bimbang ialah kita sekarang ini sedang diperhatikan oleh rakyat seolah-olah, bukan seolah-olah dah, ada beberapa perkara yang cara kita berkempen itu sama macam cara yang kita marah dulu, masa kita lawan UMNO dulu. Sama. Yang